Jadi Abdullah bin Rawahah bijak. Dia tak baca Quran. Dia baca syair. Bini dia tak tahu Quran. Bini dia jahil Quran. Betul Abdullah bin Rawahah kata, syahidtu bi anna wa'dallahi haqq wa anna nara mathwal kafirina wa anna al-'arsha fawqa al-ma'i taf wa fawqa al-'arshi rabbul 'alamin wa tahmiluhu malaikatu kiram malaikatul ilahi musawwimina. Lepas tu isteri dia dengar, oh okey, tak apa. Betul lah tu, masya-Allah. Sadaqallahu azim. Baik, Syekh Ahmad Al-Khan ini dia ringkaskan, dia ambil terus syair Arab, iaitulah syair Abdullah bin Rawahah yang diterjemahkan, aku bersaksi bahawa janji Allah adalah hak, neraka adalah tempat orang-orang kafir, sesungguhnya arash berputar di atas air, tafin ala ma, ala al-ma'i, di atas arash Rabb alam semesta. Di atas arash tu adanya Rabb alam semesta. Ia diusung oleh para malaikat yang mulia, dipikul oleh malaikat yang mulia, para malaikat ilah yang memakai tanda-tanda malaikatu rabbi atau malaikatu ilahi musawwimina. Wa min syairi Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, syahidtu bi anna wa'dallahi haqq, aku bersaksi bahwasanya janji Allah itu benar, wa anna an-nara mathwal kafirina, bahwasanya neraka itu adalah tempat bagi orang-orang kafir, wa anna al-'arsha fawqa al-ma'i tafin, bahwasanya arash itu berada di atas air, yakni terapung di atas air. Tawaf ini kita boleh kata terapung ataupun berputar boleh. Tawaf kan. Wa fawqal 'arsy rabbil alamin. Wa fawqal 'arsy rabbul alamin. Di atas arasy itu adanya Tuhan. Alam ini, alam kita ni. Wa tahmiluhu malaikatu kiram. Dipikul, diusung oleh malaikat-malaikat yang mulia. Malaikatul ilahi musawwimina. Malaikat-malaikat yang memakai tanda-tanda yang agung, yang tanda-tanda yang hebat. Baik, nanti kita akan bincang tentang sifat arash. Baik. Asalnya syair ni, ni ada cerita ni sebalik syair ni. Ada cerita di sebalik syair ni. Abdullah bin Rawahah, dia ada seorang concubine. Dia ada seorang hamba sahaya, perempuan. Dan ada isteri. Satu hari isteri dia ni syok. Dia ni maksudnya mungkinlah waktu tu dia giliran patutnya isteri dia. Kemudian dia nampak suami dia, isteri dia ni nampak Abdullah bin Rawahah masuk ke dalam bilik bersama dengan hamba sahaya. Kemudian isteri dia ni maksudnya kritik lah. Dia kata, maksudnya isteri dia marah lah. Biasalah kan, jealous apa semua kan, biasalah. Kemudian isteri dia tanya, adakah engkau maksudnya buat apa-apa dengan hamba sahaya tadi? Halal kan hamba sahaya untuk lelaki? Kemudian Abdullah bin Rawahah kata, tak, aku tak buat apa pun. Takut bini juga. Tak sendek lah, biasa lah kan, tak buat apa pun. Kemudian tengok, isteri Abdullah bin Rawahah kata apa? Kalau engkau tak buat apa, engkau baca Quran. Maksudnya dia nak supaya membuktikan engkau tak junub. Supaya nak membuktikan engkau tak junub, baik engkau baca Quran sekarang. Aku nak dengar engkau baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, kau tak baca Quran, maksudnya engkau junub. Jadi engkau tipu aku. Disebut kat Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah bijak. Dia tak baca Quran. Dia baca syair. Bini dia tak tahu Quran. Bini dia jahil Quran. Betul Abdullah bin Rawahah kata, syahidtu bi anna wa'dallahi haqq wa anna nara mathwal kafirina wa anna al-'arsha fawqa al-ma'i taf wa fawqa al-'arshi rabbul 'alamin wa tahmiluhu malaikatu kiram malaikatul ilahi musawwimina. Betul isteri dia dengar, oh okey, tak apa. Betul lah tu, masya-Allah. Sadaqallahu azim. Jadi kemudian Abdullah bin Rawahah pergi cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya gelaklah. Kenapa? Kerana Abdullah bin Rawahah maksudnya dia apa yang disampaikan syair tu, maksud dia sahih. Maksudnya maksudnya maknanya macam Quran. Tapi bukan lafaz Quran lah. Lepas ni dah tu sebab apa? Orang perempuan ni kena tahu Quran. Jangan sampai apa? Jangan sampai suami dia tipu, baca syair Arab pun dia kata Quran. Baca qasidah sikit. Buat taranum, angkat sikit taranum, dia pun kata Quran. Kan? Kalau ni ada orang kena tipu mudah kan? Dia dengar tu Tok Syekh tu taranum, dia kata sedap dia baca Quran, padahal kawan tu baca qasidah. Itu sampai kita terteruk, tak boleh nak beza Quran kan apa. Tapi nak bagi tahu waktu zaman tu bukan macam zaman kita kan, maksudnya Al-Quran masih lagi turun. Kan? Bezalah kan.
memang sudah tentulah isteri Abdullah bin Rawahah tu tak hafal Quran. Sebab Quran bukan lengkap lagi, masih turun, Nabi masih hidup. Itu kan. Kalau di zaman kita ni dia pun hafal.